Ruya an Amir bin Wathilah anna rajulan marra ala qaumin fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihim faraddu alaihi salam falamma jawazahum qala rajulun minhum inni la abghadu hadha fillah faqala ahlul majlis labi'sa ma qulta wallahi lanantabi'annahu thumma qalu ya fulanun li rajulin minhum kum fadrikhu wa akhbirhu bima qala fadrikhu fadrakahu rasuluhum fa akhbarahu fa atar rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uqiya lahu ma qala wa sa'alahu ayyad'uhu lahu fada'ahu wa sa'alahu. Nyobah kejadian. Diriwayatkan daripada Amir bin Wathilah bahawa sungguh seseorang lalu di atas satu kaum pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nathira orang gelewati nak kelompok orang tengah duduk mendapat orang nyan gelewati gejak orang. Fasallama alaihim, maka memberi salam ya atas mereka itu. Mereka menempah orang ramai, beri salam. Assalamualaikum. Orang ramai, jauh salam. Faruddu alaihi salam. Jauh ramai-ramai, Waalaikumsalam. Falamma jawazahum, maka manakala melewati akan mereka itu, bangka lewat kaji gejak. Ya, kam lagi jo komentar. Kita yang ayu, ya kejadian ayu. Pu komentar. Qala rajulun minhum inni la abghadu hadha fillah. Sungguh aku benci, marah akan dia karena Allah. Kira aku hamai ku yang tapi bengihnya bengih karena Allah. Yang tian nah. Kamai ku kalain ku bro tu. Lung bengih ku keji. Bengih ku je. Hamai ku uji long. Ya apa hamai ku ya. Tapi hamai ku karena Allah. Karena agama. Faqala ahlul majlis labi sama qulta. Maka kali ahli majlis, sungguh sangat buruk apa yang kau kata. Buruk hati turun. Nak pegah ron bengih keji fillah. Wate ron pegah bengih keji fillah, nyan tanda jih nak kesalahan ngan Allah. Jih buruk berarti. Buruk agama jih. Kenyan mufaham. Duduk jauh oleh orang yang makin orang gak tukang dengar. Yang kobro turun. Menyokitanya pandai menang komentar. Ya kan? Mesti tergiduk dalam kawan ramai. Rok ramai ku uji kobro. Kiban ni lah, kiban. Jadi pegai lah. Pusebak. Nyokitanya. Menyolah kawan ramai. Kiban. Ya kan? Benar tengok. Tapi orang yang ke mana buka. Lantong ke tegur. Yang tuturan anak ke. Anak ikut-ikutan ke tegur. Cuma kalu. Kemudian berkata mereka itu. Ya fulan. Li rajulai minhu. Li yang ke. Lang kelompok orang yang gemahai tira orang lang kawan. Hai. Gemahai tira orang lain. Menukar orang ramai-ramai bukan. Buruk tak tuturan. Gemahai orang lain. Orangnya. Hai. Gemahai orang lain. Kum, kamu dah tiat, fadrikhu, kamu rempuk nantinya. Menung kan lewat, ajak kamu rempuk tiang nantinya. Wa akhbirhu bima qala, kapegah pui pegah lagi. Yang tunggu pegah. Abak dia melikut pegah, bangka lewat kata rung rinyan ju. Ya kan? Pun enggak ke dia assalamualaikum, docamu, bedah orangnya. Kalang sau ngaju ata rung rinyan. Ya tak kan? Kak komentar curignya. Cuma orangnya nya kobro turun. Hai, kau beda dia kau nampak ngaji. Kau pegahnya tiji keng. Ya, tiji keng tiji. Keji. Apa gah aju dia ke? Kalau pakannya ai orangnya ke. Fari waqbiru bima qala. Fa adrakahu rasuluhu, maka mendapati akannya oleh utusan mereka itu. Jadi kepikirah oleh orangnya gak merempak ngurus yang kalewat benar. Fa akhbarahu, maka memberi kabar ya. Terus merempak ke dia bergaju. Hai.
Benar ron dia Nabi Salim kena lewat. TJ pegah ron benci ron. Bengih ke ron. Fa'atar rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendatangi lelaki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendatangi lelaki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakalahu maqala, dan hikayah baginya akan barang yang berkata, wasalahu ayyad'ahu lahu fada'ahu lahu wasalahu, dan meminta Rasulullah akannya, bahawa memanggil akannya baginya Rasulullah, maka memanggil dia akannya dan meminta akannya. Jadi duduk orang yang utusan benar kamu puak lam Nabi. Langsung kamu puak Nabi lah. Orang lam ke utuh benar yang pegah jan, le ke pegah bajih yang tijih ke geron. Pegah ron bengih ke ron karena Allah, bengih ke ron, benci ke ron. Bedalnya enggak mau puak ke Nabi ke cerita lam. Hai Rasulullah menor kejadian. Kamu dengan dua-dua benar. Orangnya ke komentar bengih ke orang je. Karena Allah mai lu enggak pegah pak orangnya. Enggak mengadu lam pada Rasulullah. Duduk te bagaimana ke telih ke cerita. Ke Rasulullah pak orangnya mehaji kena. Orang yang kun benar. Bengih karena Allah ki mehaji orang je kena. Ke mehaji tu tanya oleh Nabi pun akan pegang menoi kah benar ke tijih. Bengih kerana Allah. Tanya oleh Nabi. Kejawab, kat qultu dalika. Sungguh aku kata demikian. Nah, lu begah Rasulullah. Yang tabangan tanya orang. Tanya pada anak ilung mana nak ke tijih pegah ilung anak kudu puatan. Yang otak tanya. Dia melikut, mucap daripada pegah. Sah halau. Watak kamu ke hana ilung. Orangnya ke beraju, gentleman orang. Memang nak lu pegah Allah. Bahana tujuan ke bro, ya. Nak pegah som-som. Faqala sallallahu alaihi wasallam, watak ke pegah. Ilung bi bengih ilung kejih kerana Allah dan nak lung kun menan. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima tubghiduhu, kenapa engkau marah akannya? Pakai bengih kejih. Faqal, maka berkata ya, ana jarahu, aku jirannya, ana jaruhu, aku jirannya, wa ana bihi khabirun, dan aku dengannya itu yang sangat tahu. Kepun berhaji bengih ke jiran. Berkata, ji tetangga long ji. Sita ngelong. Orang tamping rumah. Orang tamping rumah long dah. Apa long tu ji. Tilung tepu ji, kiban buai. Mai long kan wajar bengeh long. Berkata Nabi, wallah ma ra'aituhu yusalli salatan katun. Demi Allah, tidak aku lihat akannya salat sekali salat pun. Illa hadhil maktubah, kecuali sembahyang wajib sagai. Long tepu ji ni sembahyang tok, sembahyang wajib sagai, sembahyang sunat ummati dan. Maka suum dia tidak uji. Ya kan? Yang naik sembahyang tu yang wajib-wajib tau. Yang lain tapu tak. Apa yang tu uji mah melu uji menan. Kala berkata ya, fas'alhu ya Rasulullah, maka tanya olehmu akannya hai Rasulullah, harani akhartuha awaqtiha. Rupanya nak urung je benar kan? Kan gemuhoi kamu tepat mendua benar. Ikan nak kakang keji. Mana-mana. Nah, Rasulullah. Betul nak lugut. Nyanji jiran lu. Tetangga lu. Puang bengih tu. Yang ni semayang si wajib-wajib tak kai. Sunam B.O. tak. Maka ambil tak maka jauh oleh orang je. Rasulullah cintanya tiap baji. Cintanya buat orang kenyan. Ya orang kenang kun. Ni tanya dia baji. Nak pernah ikalan long putubi luar watai semayang. Ada semayang wajib long kalau watai dia tapi. Au asatul wudu laha, atau long berburu wudu baginya. Long tung wudu menan-menan. Telung tung wudu ilung sempurna lu tung wudu.
Walaupun lu sembahyang wajib tau. Olehnya hana cubit luar wa. Awi rukuk atau naik kalan lu rukuk bro. Hanjal lu rukuk langsung aju. Allahu Akbar, Allahu Hamidah aju. Hana. Gak sih, adat subhana rabbiyal azimi nyanpi, hana gabu-gabu ku. Kan purna ti hotel rukuk awalan sembahyang wajib, manyangkan sunat ti. Ya kan? Betul baca betre begak rukuk. Awi sujud fiha atau sujud dalam semalam. Dalamnya salat. Ya, cintanya dia baji. Nak try kalau sebab menoi pegah habis kutung yang kubro tu. Ya kan? Cintanya dia baji nak tempernah ikalan long lu sembahyang luar bate. Wate lu tu wudu hana bere, hana sempurna. Wate lu sembahyang rukuk sujud hana sempurna. Nak tempernah jepupu ai pegah habis joh long ni. Ya kan? Punai jepu naik kalan, mengitanya dengan Rasulullah. Nak kakalan ji mana? Ji hana pahate rukuk, hana pahate wudu itu mayang wajib luar wate nak tem kakalan mana? Faqala, maka berkata ya tidak ana kalau memang nyotai tung tu ge lumayan ana tahu kalau luar wate ana lu kalau yang buruk-buruk rana nya walaupun wajib sempurna ibu-ibu ya antu kalau faqala wallahi ma raaituhu yasumu syahran katun maka kalau demi Allah tidak aku lihat akannya puasa 1 bulan kecuali ini bulan alladhi yang mempuasa akannya oleh orang baik dan orang buruk. Lihat pegalam, hai Rasulullah, ijina, antau kalian naik puasa kecuali puasa Ramadan. Nya puasa Ramadan ada urang hana saleh tabi puasa. Ya, nya mandung urang puasa. Yang lain mayan tentai puasa haji. Ya, enggak pegalam Nabi puasa bengek tu. Hamai tahu. Pegang-pegang. Kalah jawab le orangnya. Jawab le orang benar lah. Fas'alhu ya Rasulullah. Hara'ani kat aftartu fi. Rasulullah cinta yang baji. Nak pernah long ikalan dalam bulan Ramadan dalam puasa. Au nakastu min haqi syai'an. Atau long pukurang hak puasa sesuatu. Waktu dalam puasa. Nah ikalan ji long lupa gop. Long keng ke gop. Yang gelarang tak lampu puasa nak pernah kalan artinya walaupun puasa wajib kau sempurna buat nak pernah kalan lu puasa ana lu puasa atau lu puasa lu lakukan hal-hal yang menentang dengan puasa fasalahu annahu maka tanya Rasulullah nak menaikah nak tahu kakalan ji hana pah dari puasa wajib duduk jauh le orangnya la nya hana faqala mari jawab lah mesti yang itu talur pergi faqala wallahi ma raaituhu yu'ti sa'ilan wala miskinan katun wala raaituhu yunfiqu syai'an min malihi fi sabilillah hai Rasulullah ilung wajar bengeh long ji ni bega demi Allah long hana pernah long kalan ji ibri kurang yang melakai Hanam pernah lawan kala dia tak kurung lelaki hana ibi kecuali hana ibi kurung lelaki hana ibi bantu orang gatin. Nah hana lawan kala ji menafkah sesuatu dengan harta ji berjalan Allah. Kecuali ini zakat allati yu'addihal baru wal fajiru. Kecuali zakat allati yang ditunaikannya oleh orang baik dan orang buruk. Rasulullah ji yang sedekah tani. Yang nalung kala yang kerja ke tak kaya. Tak wajib-wajibnya, orang lain bibi. Orang dua bibi jaga, orang hanaga bibi jaga. Tapi nyo lain nanti biji. Orang lelaki tang, orang kasihan hana bantu je. Kala jawab belum lagi kan. Lepas yang fas'alhu hara'ani nakastu minha au makastu fiha. Talibaha alladhi yanaluha. Rasulullah cintanya yang baji. Walaupun ilung lombi yang wajib-wajib jaga. Lombi yang wajib-wajib jaga. Dan toy kalan je long pukurang jaga. Atau long pengun. Orang minta aja. Orang yang tuntut jaga. Long pengun, long pegang hana.
Fasa'alahu, maka ditanya akannya, faqala, nak kala menanji. Jawablah, ana menyerenan bere. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajul, keun de ku urang yang pegah ro bengeh ku urang yang ame ge. Kum, bedak. Tak boleh. Tak boleh. Fala'allahu khairum minka, mudah-mudahan jih lebih ge bakar. Bu sunat-sunat mentengge jih engka. Apakah perlu go bantai katanya kana sunat ka hame tak uruhan nak bubut sunat, aina ada pandang go. Halu tak sisi-sisi kekurangan orang lain, hana takalan sisi kebaikan. Ban. Pokok ji pu yang kena pegah. Ada bengih tih karena Allah, hana senang karena Allah. Baik tayak komentar orangnya secara khusus. Pegah tanya wajud tanya hana senang tu orang hang tempu sempurna ba agama mana mandang dah pegah. Kemandung orang. Sayang kenang-kenang tapi menyoka tak tuju ke tirara orang nyan kaupat. Atau lam urang dinganyan getepe ke sau patlik kecuali anak depu atau urang pegah tujuan kena pegah ke urangnya kenan ke tuju patlik dosa pribadi kita kan urang lain dengar je anak depu kan dosa yang kemenang-menang yang kamoh kan cuba temu patlik temu maruh le tiga ke bayar tak perlu le karo lom sahabat tahu pegah-pegah aju pula dia sampai ber tam-tam aju hai yang kamu pak pegah aju kiban yang ke kiban kadang kampung tapi ni cerita baik mupak ber ya benar je dia pegah Omah anak kutu ya ber ile becet tam yang nak numberan. Kau dan dek amu pai ron mo pat long tukang dengu. Mana dosa. Siap menan. Mana dia buat mangatnya. Ya kan? Bak dengar tanya nyangken mangat tak tulai. Balah je panik ke pegah tak cungkilam. Kibah ni le panik tu tak lain pegah. Cini ulang lo mana kat mumpung benar mana kat jelas. Ngakai dia. Ya kan? Bumangat berkai deng ah. Tapi payah ber judi.